Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emira's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resipi ringkas cara buat kuih cara berlauk. Kuih cara berlauk ni kita kena masak dia punya lauk dulu. Macam biasalah kita tumiskan bawang merah, bawang putih. Bila dah garing tu boleh masukkan sedikit serbuk kari dan juga cili giling. Masukkan isi ayam, kemudian masak dulu. Bila dah agak kering tu boleh masukkan sedikit air. Perasakan dengan gula garam secukupnya, dan nak sedapkan lagi inti ayam ni boleh masukkan daun sup ataupun daun bawang. Kita tumiskan lagi sehingga betul-betul masak. Kemudian toskan dia punya minyak. Dah siap dah inti dia. Kemudian untuk adunan kuih cara pula, ni ada 1,5 cawan tepung gandum, masukkan ke dalam mangkuk. Masukkan juga sebiji telur, setengah cawan santan yang sederhana pekat. Kemudian tambahkan lagi setengah cawan air, sedikit garam dan juga sedikit serbuk kunyit. Kalau nak senang boleh je masukkan ke dalam blender, lagi cepat siap. Bila dah sebati macam ni, bolehlah kacau sehingga tepung tadi tu betul-betul larut. Kalau warna adunan ni masih lagi pucat, boleh tambahkan 1 sudu kecil berwarna kuning telur dan kacau. Siapkan 1 jug ataupun botol kecil macam botol sos tu. Tuangkan adunan tadi supaya senang untuk kita masukkan ke dalam acuan nanti. Panaskan acuan bersih ni. Kemudian boleh letakkan sedikit minyak supaya bila kita masak kuih cara nanti tu dia tak akan hangit dan permukaan kuih tu dia akan jadi cepat garing. Pastikan acuan ni betul-betul panas, barulah tuangkan adunan kuih tadi sehingga penuh acuan. Nak bagi cepat masak, kita tutup dengan menggunakan penutup periuk. Masak sehingga 5 hingga 7 minit. Bila bahagian tengah tu dah mula nampak garing, bolehlah masukkan sedikit inti kat bahagian tengah tu. Kemudian kita tutup lagi dan masak lebih kurang 2 hingga 3 minit. Ataupun boleh tengok kat tepi kuih tu, bila dia dah renggang daripada acuan tu, bermakna kuih ni dah masak. Cungkil sikit bahagian tepi kuih tu dengan menggunakan lidi sebab dia akan macam melekat. Bila dah renggang macam ni, bolehlah angkat pakai sudu. Ulang lagi langkah yang sama sehingga kita punya adunan kuih tadi tu habis dibakar. Ni dia dah siap pun kuih cara berlauk tadi. Ada lebihan lauk tu bolehlah letakkan di bahagian atas sebagai topping tambahan. Kemudian letakkan juga sedikit daun sup dan juga hirisan bawang merah. Senang je kan nak buat kuih cara berlauk. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dapatlah lebih kurang 25 biji kuih. Itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.